Bakat-bakat anak picky eaters. Kalau anak anda ada bakat-bakat ni, mungkin anak anda adalah seorang picky eaters. Yang pertama, kuat boundaries. Okay, semua benda no. Nak makan no, nak minum no. Ayat pertama dia no, walaupun lepas tu akan eventually cakap yes. Yang kedua, sangatlah teliti. Kalau tengok dekat makanan tu, dia boleh check satu-satu mana sayur. Okay, tepikan. Macam tu. Dan yang ketiga, mereka ada selective hearing. Kalau panggil makan nasi, diam je. Kalau panggil makan sayur, diam je. Tapi kalau panggil makan jajan, berlari sebatu. Okey? Yang keempat, sangat berhati-hati. Kalau jumpa orang baru tak kenal, tengok dulu, perhati dulu. Kalau kat playground, dia tengok dulu. Dia tak main, dia tengok dulu. Okay, dan lepas beberapa kali orang lain main, baru dia nak start. Dan yang kelima, kuat leadership. Okay, kalau dia kata A, A. Kalau dia kata B, B. Kalau dia kata C, C. Hitam putih. Alright? So, ada tak bakat-bakat ni dekat anak anda yang picky eaters? Kalau ada, anda kena tahu mana satu yang menyebabkan anak anda picky eaters. Jemput datang ke replay picky eater profile workshop by komen picky dekat bawah. Bye, Assalamualaikum.